Okay. Ini Giselle multifunctional electric cooker. So, jom kita unbox. Okay. So yang ni penutup dia ada lubang untuk steam, and then avoid water. So bawah ni tak boleh masuk air kan. Mangkuk ni dia ada tanda max dia kat sini, so kita boleh masukkan air, and then ada switch off 1, 2, and then kat sini kita cucuk dia punya power. So this is the power cord. Power cord dia macam biasalah, macam CPU komputer punya. Dia bagi UK 3 pin plug. Manual. Okay, so ni dia punya tempat kukus dia lah kot kat dalam ni. Okay. So kalau kita beli dimsum, atau kita beli pau, atau kita beli roti atau croissant, kita susun dalam ni, masuk air, tutup, okay. Lepas tu kita boleh plug in power cord kan. So kita plug in dan dia akan on 1, 2 lah kot, 2 paling cepat panas, so dia akan steam kan lah. Boleh nampak tak saiz dia? So yang ni Giselle 1.8 liter. 1.8 liter. Dan yang bawah ni dia non-stick lah, so senang nak basuh. Right. Okay.